Betul ke cinta boleh ubah lelaki? Ikut pengalaman saya, ada juga keadaan tertentu lelaki berubah akibat dia bercinta. Kadang-kadang lelaki ni dia main-main sebab dia tak jumpa lagi jalan hidup dia tau. Orang yang dia betul-betul nak fokus, orang yang dia rasa macam teman hidup lah sampai kepada akhirat. Tapi once dia dah orang kata jumpa cinta, dah kahwin, kita akan nampak dia mula berubah sebab masa tu dia rasa macam saya dah settle down, saya dah jadi suami orang, saya dah jadi bapa orang, so sekarang aku kena bina dan jaga identiti aku. Ada dan saya pernah jumpa. Tapi jangan ingat kerana kita dia berubah. Tak, kadang-kadang perubahan dia tu, kita ni adalah asbab dia berubah menjadi lebih baik, ada kesedaran, dalam arti kata lain dia menjadi lebih matang. So kita sebagai asbab perubahan dia, kita salurkanlah cinta dia ke arah yang betul. Bukan cinta kepada kita semata-mata, tapi mulakanlah cinta bakal suami kita atau bakal jodoh kita dengan cinta Allah SWT. Kadang-kadang melalui ta'aruf, dia bermula dengan tak tahu, dia bermula dengan nakal, dia bermula dengan jahil. Tapi selepas beberapa ketika ta'aruf, dia menyuntik hidayah pada dia tahu untuk berubah. Melalui awak dia rasa malu sendiri. Melalui awak dia rasa dekat dengan Allah SWT. Melalui awak dia rasa tenang dan akhirnya dia berubah. Satu kadang-kadang ta'aruf ni bukan saja untuk kita kenal di antara satu sama lain, tapi untuk kita sama-sama berubah ke arah kebaikan, ke arah cinta Allah. Sebab tu kena ta'aruf dengan cara yang betul. Dan kepada siapa nak belajar tentang ta'aruf, boleh dapatkan sekarang buku saya yang terbaru, 100 soalan semasa ta'aruf, daripada A to Z, daripada ta'aruf sampai nikah. Harga pun sangat affordable. Kena klik link segera kat bio.